Isu lagu guna AI sekarang makin hangat, makin ramai yang bagi perhatian. Tapi dalam masa yang sama, ada juga suara yang mula risau. Salah satunya daripada Zainakal. Dia luah pandangan bukan sebab nak cari gaduh, tapi sebab sayang pada industri muzik itu sendiri. Bagi dia, sokongan terhadap karya AI sekarang macam terlalu cepat. Sampai kadang-kadang, karya asli daripada anak seni tempatan seolah-olah tenggelam. Apa jadi dengan yang betul-betul buat muzik? Itu persoalan yang dia cuba sampaikan. Bukan serang sesiapa, tapi lebih kepada peringatan. Dia sendiri jelaskan, tak ada isu peribadi dengan mana-mana individu. Cuma bila sesuatu jadi viral sebab teknologi, terus diangkat sebagai musisi. Di situ dia rasa ada sesuatu yang tak kena. Sedangkan ramai lagi yang bertahun-tahun berkarya, berusaha, tapi tak dapat perhatian sama. Nada dia mungkin kedengaran tegas, tapi kalau difikirkan, ada betulnya juga. Dalam dunia yang makin maju dengan teknologi, seni asli masih perlukan tempat, masih perlukan sokongan. Kalau bukan masyarakat yang hargai, siapa lagi? Di ruangan komen pun ramai yang mula bersuara. Ada yang setuju, ada yang beri semangat. Sebab akhirnya, ini bukan sekadar tentang AI, tapi tentang nilai sebuah usaha dan keikhlasan dalam berkarya. Persoalannya, dalam pilihan sendiri, lebih hargai karya teknologi atau hasil tangan manusia yang penuh usaha. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.